Ni semua ni testimoni tuan-tuan. Suatu masa dulu ni Cik Azlan ni, dia pergi kat blog saya. Dia pergi kat blog dia saya, dia baca. Oh. Dia belajarlah tentang kewangan, menabung semua. Oh, Cik Zul pergi dekat Cape Town. Buat public goal boleh pergi sampai Cape Town. Dia pasang cerita-cerita tuan-tuan. Tahun ni dia dengan isteri akan ambil gambar di tempat yang sama di Cape Town bulan 10 nanti. Kegembiraan saya tuan-tuan. Ada murid saya, Cik Bashir, manager kilang. Stres dia tu tentang masalah hutang. Dia ada hutang kad kredit 100,000 tau. Sampai fikir nak terjun Jambatan Pulau Pinang tau. Masalah hutang dia tu. Pinjam duit emak, pinjam duit mertua. Masalah hutang dia. Belajar satu-satu. Sekarang ni tuan-tuan, 2 tahun setengah, beli buat rumah cash. Hutang semua dah tutup. Kerja tak stres. Kegembiraan saya tuan-tuan. Jadi bila saya pergi sampai ke ilmu, saya tak mengharapkan apa-apa. Saya nak tuan-tuan dapat belajar something. Hari ini bukan segala-galanya tuan-tuan. Hari ini mungkin turning point untuk tuan-tuan do something. Dan tuan-tuan lihat G100, Public Gold, 5G Associate, platform untuk tuan-tuan belajar, bina kekayaan. Simpan emas hanyalah permulaan saja. Okay? So, 30 tahun ni tuan-tuan kena ada attitude yang saving dan kena ada ilmu. Kalau tak obses, saving dan ilmu, lepas 30 tahun, miskin. Antara kos besar bila bersara nanti tuan-tuan ialah perubatan. Terima kasih, thank you. Kos perubatan. Ramai orang ingat, okay, gaji saya sekarang ni katalah 8,000 lah. Pegawai kerajaan. Tak apa, nanti pencen aku ada 4,000. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau bulan depan kena potong 1,000, terasa tak? Serasa kan? Hara dah kan? Kena potong 1,000. Bagaimana kalau kena potong 4,000 daripada 8,000? Satu,